Hai semua, Assalamualaikum. Okey, tolong jangan gatal-gatal tukar bisnes enterprise korang jadi sendiri berhad kalau sales tahun tak cecah sekurang-kurangnya 300,000 ke 500,000. Dengan cakap saya dulu sebelum korang rugi besar. Okey, ramai founder baru bisnes baru setahun jagung tapi gopoh nak pakai title pengarah, urusan atau director. Ingat, buka sendirian berhad ni macam buat kad matrik universiti ke? Buka sendirian berhad ni kos dia tinggi kawan-kawan. So bila korang ada sendirian berhad, korang wajib bayar yuran setiausaha syarikat, company secretary setiap bulan. Lepas tu hujung tahun wajib upah accountant untuk buat akaun penuh, wajib bayar juru audit bertauliah dan wajib bayar ejen cukai. Oh, banyak tu. Untung ke rugi ke, tak ada sales ke, kos-kos wajib ni korang kena bayar beribu-ribu ringgit setiap tahun. Kalau untung korang sebulan baru 3,000, habis semua duit tu bayar kos pematuhan compliance je nanti. So silap akhir bulan tu syarikat kena denda dengan SSM sebab tak hantar annual return ataupun lambat hantar annual return. Niat asal nak nampak gah tapi lalas poket kita parah. So jadi realis. Mula dengan enterprise atau PLT dulu. Fokus naikkan sales, bina cash flow yang kukuh. Bila margin untung korang dah besar dan korang nak elak cukai individu yang tinggi, waktu tu barulah upgrade jadi sendirian berhad. Buat bisnes ni biar nampak miskin tapi poket tebal. So jangan nampak kaya tapi berhutang. Save video ni sebagai peringatan dan tekan butang follow untuk belajar realiti sebenar dunia bisnes. Okay, ciao, Assalamualaikum.